Tahukah anda? Kerajaan Malaysia kini memperkenalkan insentif untuk menggantikan kereta lama berusia 20 tahun ke atas. Kerajaan menawarkan diskaun sehingga RM4,000 kepada pemilik kenderaan lama yang membeli kereta baharu. Bantuan ini datang daripada kerajaan dan juga pengeluar kenderaan melalui konsep matching grant. Tujuan utama dasar ini ialah mengurangkan jumlah kereta lama yang berisiko dari segi keselamatan jalan raya dan pencemaran alam sekitar, dengan menggalakkan pemilik menukar kepada kenderaan yang lebih moden dan selamat. Namun, pakar pengangkutan menyifatkan langkah ini sebagai satu kemajuan yang sederhana. Insentif ini dilihat positif, tetapi mungkin tidak cukup besar untuk membawa perubahan menyeluruh. Dengan peruntukan yang terhad dan jumlah slot yang kecil, hanya sebahagian kecil pemilik kenderaan lama akan mendapat manfaat. Ramai mungkin masih memilih untuk terus menggunakan kereta lama mereka. Kesimpulannya, program ini adalah langkah permulaan yang baik, tetapi penyelesaian jangka panjang memerlukan dasar yang lebih menyeluruh melibatkan keselamatan, alam sekitar, dan sistem pengangkutan negara secara keseluruhan.